Mula-mula kita masukkan tali tansi ke line guide tu, lalukan dekat bawah spool. Okey, kita tarik dia. Okey, dan kita buat rubber knot untuk ikat pada spool tu. Kita buat satu simpulan mati kat ujung tali. Kita buat satu simpulan mati yang simple tu. Okey, dan kita tarik tali yang belah lagi satu. Kita buat satu loop, satu loop dekat antara dua tali tu. Okey, macam ni. Jadi bulat macam ni. Kita masukkan yang ujung tali tu ke dalam lubang tu, dalam loop tu. Okey, jadi macam ni. Okey, kita tarik dia sikit dan kita tarik dia, ketatkan dalam spool. Kita tarik dia, anda akan mati kat ujung tali tu. Tarik. Okey, tu dia dah mati, dah stop dah. Lepas tu kita potong yang lebihan tali tu. Lepas tu kita karau tali tansi tu, bagi tali tansi tu penuh di permukaan spool. Cukup untuk penuhkan permukaan spool sahaja, supaya tali tu tak tergelincir. Sebab tali tansi ni dia grip pada spool. Kita penuhkan. Okey, cantik. Lepas tu ambil tali braided korang. Okey, lepas tu kita nak buat ikatan upright knot. Kita ambil tali tansi, buat loop macam ni. Dan kita ambil tali braided tu. Okey, ambil tali braided, masuk dalam loop. Kita buat lilitan dalam 7 ke 8 kali. Kita lilit dia. Okey. Lepas dah siap lilit, kita ambil ujung tali braided tu. Kita ambil, kita masukkan balik dalam loop. Masuk balik dalam loop. Okey, masukkan. Cantik. Lepas tu kita tarik, ketatkan dia. Ketatkan dia. Okey, sebelum tarik habis tu kita basahkan sikit tali. Okey, bagi ketat. Kita ketat lagi. Macam ni. Bagi dia super sayang. Lepas tu kita potong lebihan tali dia. Okey. Lepas tu kita masukkan tali braided kita ke line winder. Bagus untuk ada line winder ni sebab kita boleh ketatkan drag. Kita boleh ada drag dan tali tu tegang. So bila masuk spool tu cantik. Kita ketatkan drag ya. Supaya dia ketat, ada tegangan. Lepas tu kita karau tali braided kita. Okey, cantik. Dah siap masukkan tali braided. Okey, kita kena make sure tali tu tak penuh sangat dalam 0.5 mm ke 1 mm daripada ujung spool tu yang hitam tu. Okey, kalau penuh sangat tali boleh tersembur. Kita tak nak tu lah. Last kali kita check. Kita check tali kita tu padat atau tak. Macam ni nak check, kita try cucuk dengan kuku ni. Kalau boleh masuk antara celah tali tu, maknanya tali kita tak cukup tegang. Bila tali tak tegang, itu yang ada kes tali terbenam dan bila kita kas, tali meletup. Harap kongsian ini dapat beri manfaat pada korang. Saya Hafizan daripada Aniril. Done right.